Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Haha, ini dia. Sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Ramadan. Haha, ini dia. Stok-stok yang baru masuk kat kami. Jom kita buka satu persatu apa yang masuk. Yang saya tahu ini adalah set bola vat. Kita ada team transport. Kita ada matchbox yang baru Case G 2025. Kita ada track fleet. Kita buka satu-satulah tengok. Bola vat case yang terbaru 2025. Ini dia. Apa yang menarik dalam bola vat kali ni? Mustang Boss 302. Kita ada ni, ini dia Porsche Carrera RS 2.7. Kalau bola vat ni dia tak ada chase, so kita jangan berharap lah nak dapat chase. Tapi kita ada ni Datsun 510 Wagon guys. Cantik guys. Wah, begitu nice. Kuning hitam. Ini dia Bugatti Chiron. Yang ini pun nice sekali hitam. Dia bukan chase hitam dia, memang dia keluarkan hitam. Mayors Max hijau, dia 4x4 ni. Okay, ini adalah tim transport lah. Ini yang saya tahu dia ada Toyota Sore tu. First kita keluarkan Audi. Audi dengan Fleet Flyer. Ini kat nombor 77 Ini DMC DeLorean dengan Rally Howler. Wih lawa DeLorean ni. Ini dia, kita ada Toyota Sore dengan Kosuku. Yang ni Howler baru ni. Kosuku ni Howler yang baru, lori baru. Itu dia, 3 untuk tim transport yang baru. Kita buka pula ini dia, track fleet yang baru yang ada Ultra Magnus tu. 6 pieces dalam ini, semua variant berbeza. Kita tarik keluar lah Ultra Magnus dulu. Ultra Magnus guys. Sebelum ni Optimus Prime, dia punya Optimus Prime yang apa tu viral kan. Sekarang ni Ultra Magnus pula orang cari. Dan kita ada yang lain, Speed Howler, Roger Dodger, Nitro Rail. Kepala kereta api guys. Boleh letak kereta belakang ni. Kereta api tarik kereta. Porsche 911 Off-Roader. Wah, dia bawa apa ni guys? Dia bawa tong minyak ke apa ni? Tayar belakang ni. Off-road ni, off-road. Dan kita ada juga kat sini Howling Class. Bawa juga, tengkorak. Dia metal ni. Matchbox Case G 2025. Ini matchbox yang terbaru lah guys. Matchbox yang terbaru. Itu dia. Ini dia Police Interceptor. Oh, kepala kuning. Macam taksi pula. Ini Volkswagen Beetle 4x4. Ini dia Super Chase dia. Cadillac Super Chase. Ini rubber tire guys. Rubber tire. Ini adalah Super Chase untuk Case G 2025 matchbox. Ada dalam ni. Wah, Mercedes-Benz. SUV ke? Kan? Wow. Wagon. Chevy Wagon. Solid guys. Detail dia. Ini adalah Ford bed truck. Lori sampah. Trash truck. Corvette C8. Kalau hijau pucuk pisang. Ford sekali lagi. Ini adalah truck kontraktor punya. Kita ada lori bomber. Kalau putih pula kali ni. Cadillac sekali lagi, ini color grey. Line up Kangaroo Express. Morgan Tree. Wow, berat juga ni. Besi bawah dia. Besi bawah dia ni. Berat ni. Wah, ini comel. Ini Volkswagen Beetle. Tak ada bumbung. Detail lah. Ini adalah Holden. Dan ini adalah BMW 7 Series. Ini orang cari banyak, orang cari 7 Series. Sekali matchbox keluar 7 Series BMW. Nice. Itu dia guys. Antara barang yang masuk dalam kami punya stok. So kami akan jual dalam store kami dengan walk-in kami. Kita akan masukkan dalam kita punya online store, dan kita juga letak kat vending machine. Tadi dah letak vending machine untuk yang ini. Yang ni pun serendah RM30 satu kad untuk bola vat ni. Matchbox pun saya dah top up. Matchbox ni satu RM10. Untuk matchbox satu RM10 kat kita punya vending machine dekat Mesa Mall Nilai. Tim transport pun kita masukkan juga kat kita punya vending machine. So yang lain harga ikut dalam online store ataupun datang walk in kedai Rotos di Pajam Negeri Sembilan. Jumpa guys.